Kalau hormatnya, dipersilakan Saudara Nas dari A7 Entertainment. Silakan. Yang mana? Nas. Kaya, okey. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan media yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, ini adalah julung kalinya A7 Empire muncul dalam arena industri ini. Dan untuk makluman, A7 Entertainment ni adalah satu entiti yang mempunyai struktur profesional dalam pengurusan artis, dan kami bekerjasama rapat dengan Star Powerhouse, dan Star Powerhouse dia menguruskan dalam side lakonan, dan A7 Entertainment dia lebih ke arah industri muzik tu sendiri. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu sahaja. Banyak lagi yang akan ditanya oleh rakan-rakan media selepas ini. Baik, kita bersama dengan Edri Hashim. Silakan Edri Hashim, bagaimana terhasilnya lagu ini, kompos lagu ini untuk single pertama Edri. Silakan Edri. Okay, terima kasih Bu Isma, Khalid, sahabat saya. Terima kasih kepada semua yang datang. Juga terima kasih kepada A7 Empire kerana membuka ruang saya untuk bekerjasama dengan artis mereka, Ari Hussein. Saya pun masa tu baru tahu kenal dengan Ari masa tu. So saya dapat panggilan telefon mengatakan A7 Empire ada artis baru. So dia nak saya buat lagu untuk mereka. Dia suka lagu Ari suka lagu apa dulu kan? Nyata Namanya. Nyata Namanya. So dia ada nyanyi lagu Nyata Namanya tu, dia ada tag saya dekat TikTok. Masa tu saya susah pun nak suka lagu Nyata Namanya ni kan. Dia kena Nyata Namanya daripada search yang saya cipta dulu untuk album Gotik Malam Medan. So hari ada buat cover, saya tengok ada potential juga ni, ada suara lemah-lemah tu kan, saya suka kan. Dan lepas tu selama apa hari tu A7 Entertainment saya call saya, kata nak collab dengan saya. So okey kan, kerja juga. So saya nak selalunya saya kalau nak cipta lagu, saya nak kena tahu karakter penyanyi tu. Nak tengok dia perangai dia bad boy ke, nakal ke kan, nerd ke. We need to know that dulu, baru lagu tu akan people will relate kan. Macam contohnya kalau bad boy, cinta dia macam tu, benda tu kita nak tahu. Untuk saya lah, saya berkarya kan, orang lain cara dia kan. So saya tengok dia live, saya tengok dia kenal dia seminggu, saya tengok usia dia live je, okey kan. Saya dapat suara dia lemah-lemah macam tu. So selang beberapa hari tu dapat idea lagu ni. Saya terus call A7 tu datang studio, saya nyanyi kat ruang kan. Saya bukan pasang demo, saya pasang akustik, saya nyanyi 2-3 baris, dia dah naik blue rama. Berair, hari kata berair mata dia kan. So itu reaction yang saya perlukan lah. Cukup untuk saya rasa lagu ni ada sesuatu yang kena dengan Ari. Kalau you perasan lagu ni tak ada lagu jerit-jerit. Dia memang kita initially kita macam saya, kita melawan arus tu. Kalau orang suka lagu jerit-jerit, saya tak suka lagu jerit-jerit. Kalau orang suka lagu rock macam ni, saya suka rock macam ni. So Ari pun ada agree tu, boleh naik dia bang, saya nak jerit. Saya cakap untuk lagu ni kita tak payah jerit. Untuk lagu ni je aku rasa aku nak dengar biar kau dengar sedih tu. So kalau ada masa nanti dengar balik lagu ni, you kena faham. Dengar lirik tu, tonasi Ari dengan deliverance dia, dengan saya nak dia letih, lesu, benda tu saya rasa saya dapat capture lah benda tu. Alhamdulillah, terima kasih lah, luka yang paling dalam. Congrats Ari, congrats A7 yang baik. Baik, terima kasih walaupun sequel daripada Edri Hashim, tapi itulah kenyataannya sebagai seorang komposer yang harus mengenali artis, apa yang nak dibawa, apa yang dipakaikan. Itulah penjelasan daripada Edri Hashim. Baik, saudara puan, seterusnya kita bersama dengan Ari Hussein. Dipersilakan Ari, sepatah dua kata tentang pelancaran single pada hari ini. Silakan. Alright, first of all, terima kasih yang sudi hadir ke PC hari ini. Seperti mana yang Abang Edri Hashim maklumkan, reference yang saya bagi dekat dia sebenarnya lagu lebih kurang macam lagu Iris,
nyata dan maya. Saya nak lagu sweet-sweet sebenarnya. Tapi bila dia study tentang saya ni, keluar luka tu paling dalam, luka pula kan. Asalnya nak manis-manis sikit kan. But kita pun, saya tak sangka outcome dia sebegini. Ini dari saya sendiri lah. It's not about lagu ni, lagu pertama saya, tapi disebabkan lagu ni bila first time Abang Henry Hashim akustik kan, bagi kami dengar tu, tusukan tu agak dalam juga kena, walaupun lirik tak habis lagi abang masa tu. Tapi chorus tu cukup, melodi dia cukup menusuk. It's not about pasal sebab ada setengah orang maybe lagu pertama terharu, tapi pada saya lagu ni cukup kuat untuk saya bawa kan. Dan betul saya nak dia jerit sikit sebenarnya kat ujung kan. Kalau biasa lagu ada climax kan. Tapi berbeza dengan Abang Henry, dia lebih prefer untuk bawa dengan cara yang macam apa yang kalian dah dengar di sini. And terima kasih Abang Henry sudi menerima saya pendatang baru menciptakan lagu ni. Sebab dekat luar saya tahu Abang Henry Hashim ni kita dengar-dengar juga daripada orang. Bukan senang nak buat lagu untuk orang. Nak lagi orang tak kenal kan. Jadi bila A7 beritahu saya dia setuju tu, macam wow, dream come true. Dapat lagu daripada Abang Henry Hashim So rasanya itu saja daripada saya buat masa ni. Baik, itu dia. Terima kasih Adik Husin untuk penjelasan daripada beliau. Baik tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa, kita buka soalan daripada rakan-rakan media. Yang ingin bertanya soalan, saya rasa banyaklah anda pun dah ada press release ini tentang bagaimana Adik Husin dan juga bagaimana A7 Entertainment, A7 Empire